Hai semua, kali ni kita akan kupas satu topik yang sangat penting dan dekat dengan kita semua, hubungan kita dengan alam sekitar. Jom kita lihat macam mana kita boleh beralih daripada sekadar tahu tentang masalah kepada betul-betul ambil tindakan. Baiklah, jom kita mulakan dengan satu soalan besar yang akan jadi panduan kita. Hubungan kita dengan alam ni, adakah ia satu kerjasama di mana kita saling memerlukan ataupun kita sebenarnya sedang menuju ke arah kemusnahan? Mari kita rungkai bersama. Untuk bahagian pertama ni, kita kena faham dulu asas hubungan antara kita sebagai manusia dan dunia di sekeliling kita. Okey, bila kita sebut alam sekitar, apa yang terlintas kat fikiran? Pokok, sungai, betul. Tapi sebenarnya ia lebih luas daripada tu. Mengikut definisi rasmi, ia merangkumi semua benda di sekeliling kita. Tanah, air, udara, iklim, sampailah ke komuniti kita. Ia adalah sistem sokongan hidup kita yang lengkap. Yang ni menarik. Cuba kita tengok perbezaan antara apa yang sepatutnya berlaku dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Sepatutnya, hubungan kita dengan alam ni saling melengkapi. Alam bagi kita sumber, kita pula jaga alam untuk terus hidup. Tapi hakikatnya, pembangunan selalu jadi nombor satu sampai kita terlepas pandang kualiti alam dan akhirnya keseimbangan ekosistem pun terjejas. Dan gangguan ni bukan lagi teori semata-mata. Kita dah nampak pun kesannya depan mata kita. Bencana alam macam banjir, tanah runtuh dan jerebu yang makin kerap ni, semuanya adalah tanda-tanda yang jelas bahawa rumah kita ni dah tak seimbang. Jadi mari kita selami dengan lebih mendalam. Apakah sebenarnya krisis-krisis utama yang berpunca daripada tindakan kita sendiri? Seperti yang anda boleh lihat, ada sekurang-kurangnya 9 isu besar dan semuanya saling berkait, macam rantai. Contohnya, bila penduduk bertambah, kita perlukan lebih banyak ruang. Jadi berlakulah pembasmian hutan dan pertumbuhan bandar. Semua ni pula menyumbang kepada perubahan iklim. Nampak tak kaitannya? Jom kita lihat 3 isu utama dengan lebih dekat. Pertama sekali, pencemaran. Ringkasnya, inilah tindakan kita mengotorkan planet kita. Bayangkan tumpahan minyak di laut, sisa toksik dari kilang dan asap dari kenderaan kita setiap hari. Semua ni merosakkan ekosistem kita. Seterusnya, pemanasan global. Fikirkan ia macam ni. Bumi kita ni seolah-olah dibalut dengan satu selimut tebal. Selimut tu ialah gas rumah hijau macam karbon dioksida. Gas ni perangkap haba matahari dan akibatnya suhu planet kita pun makin lama makin naik. Mungkin nampak macam sikit kan, cuma 0.8 darjah Celsius dalam 100 tahun lepas. Tapi jangan pandang rendah angka ni. Kenaikan sekecil ni dah cukup untuk cairkan ais di kutub dan menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim di seluruh dunia. Inilah realiti yang kita hadapi sekarang. Dan yang terakhir, pembasmian hutan. Bila populasi kita makin ramai, kita perlukan lebih banyak tanah untuk pertanian, untuk bina rumah dan untuk industri. Jadi, hutan yang merupakan paru-paru dunia terpaksa dikorbankan. Okey, kita dah tengok semua masalah ni. Tapi persoalannya, dari mana semua ni datang? Apa punca sebenarnya? Sebenarnya, puncanya boleh diringkaskan kepada 2 perkara utama. Pembangunan industri yang sangat pesat dan pertambahan penduduk dunia yang mendadak. Kedua-dua ni saling berkait dan menjadi enjin utama kepada krisis alam sekitar. Dan kesannya memang sangat jelas. Bila ada lebih ramai orang dan lebih banyak kilang, maka permintaan untuk sumber alam pun melambung tinggi. Pada masa yang sama, jumlah bahan buangan pun meningkat dan habitat semula jadi pula semakin musnah. Ia satu kitaran yang sangat membimbangkan. Baik, kita dah faham masalah dan puncanya. Jadi, apa jalan keluarnya? Sumber yang kita kaji ini mencadangkan jawapannya terletak pada satu perkara, pendidikan. Petikan yang merumuskan segalanya. Boleh dikatakan, krisis-krisis alam sekitar inilah yang menjadi wake-up call untuk kita. Ia menyedarkan kita betapa pentingnya untuk kita mula menjaga planet ni. Kesedaran inilah langkah pertama yang paling kritikal. Di sinilah pendidikan alam sekitar mainkan peranan. Tujuannya bukan sekadar untuk bagi kita fakta dan angka, tapi ia adalah satu proses untuk buka mata dan minda kita supaya pemahaman tu akan mendorong kita untuk bertindak dengan lebih bertanggungjawab. Dan matlamatnya sangat jelas. Ia nak lahirkan generasi yang pandai berfikir secara kritis, yang ada kemahiran untuk selesaikan masalah alam sekitar yang kompleks dan yang paling penting, mampu buat keputusan yang baik untuk masa depan kita bersama. Akhir sekali, jom kita lihat macam mana kesedaran ni sebenarnya dah pun ada dalam hidup kita seharian melalui simbol-simbol yang kita mungkin dah biasa nampak. Contohnya, simbol kitar semula. Semua orang kenal kan?
Ia bukan sekadar logo untuk tong sampah. Ia adalah satu mesej universal yang mengajak kita untuk kurangkan penggunaan sumber baru dan guna semula apa yang kita dah ada. Sama juga macam simbol jimat air ni. Setiap kali kita nampak, ia adalah satu peringatan kecil yang air bersih ni sumber yang sangat berharga dan terhad. Setiap titisan yang kita jimatkan tu sangat bermakna. Dan yang ni memang ada di mana-mana. Ia bukan sekadar tanda larangan, tapi ia adalah satu mesej tentang tanggungjawab bersama untuk pastikan persekitaran kita sentiasa bersih dan terjaga. Jadi, kita dah sampai ke penghujungnya. Kesimpulan dia, ilmu pengetahuanlah yang melahirkan kesedaran. Tapi ilmu dan kesedaran sahaja tak cukup kan? Persoalan sebenar yang perlu kita semua renungkan ialah, adakah kita betul-betul bersedia untuk ambil langkah seterusnya dan mula bertindak?